Beginilah keadaan dia waktu tengah panas ni. Ya, motor dah turun geng. Baik. Alhamdulillah dah sampai. Lega rasa. Jom kita nak unboxing. Okey geng, jalan nak keluar balik daripada Pattaya nak pergi ke Bangkok. Beginilah keadaan dia waktu tengah panas. Mana dia besar geng, besar gila. Keadaan dia macam ni. Nak boleh sampai satu tempat pantai tu belah sini je. Apa-apa nanti kita akan sambung balik. Selamat tinggal Pattaya. Dah sampai Pattaya. Misi nak sampai Pattaya dekat Pattaya City tu. Jadi kita orang tak patah balik lah ambil gambar. Jadi kita orang ambil gambar malam je. Sebab yalah nak patah balik, lepas tu nak cross ke Bangkok ni agak jauh jugalah, dalam 100 lebih kilo. Jadi untuk mengelakkan daripada kena traffic jam, so kita orang gerak awal sikit. Awal tak awal lah, tengah hari. Kalau gerak dalam petang tu orang balik kerja, sumbat sikit lah. Tapi kita orang gerak awal sikit je lah, tengah hari tengok lunch hour. Jadi kurang sikit orang ni. Nanti apa-apa kita akan sambung balik. Big place. Big sea place. Bye-bye. Okay geng, bye-bye. Fokus dulu. Apa benda ni? Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't, but my mind's made up of two. Back mid-scroll, I'ma get an arcade. Walking the wild, walking the wild. Don't know why. Okay geng, hari ni last naik train. Nanti kita sambung balik. Panas ni, panas. Kenapa saya naik train nanti saya cerita. Motor pun saya dah hantar dengan kargo. Dia orang hantar dekat Bangju. Shit lah, lebih kurang macam tu lah. Nanti kita jumpa lagi. Bye bye. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. You and me dancing on the Gideon time. On the Gideon time.
Try to unplug it, turn it back on. Try to unplug, but the feeling's gone. Walking in the wild, walking in the wild. You don't know why, you don't know why, you don't know why. Radio play in the cesspool stream. Oh, running down nightmares that used to be dreams. Walking in the wild, walking in the wild. And I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. You and me dancing on a Gideon time. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. Okey, Tok Bok dah sampai. Tok Bok dah sampai. Motor. Ya, motor dah turun, geng. Terbaik. Kesian motor duduk atas lama-lama. Berpanas kawan tu. Okey, motor dah sampai. Bok. Surat berapa? Lepas tu satu lagi barang lah, helmet. Terbaik, geng. Motor keadaan balut. Ingat nak bawa macam ni. Okey. Sehari, geng. Baik. Lepas tu tunggu. Nanti korang datang ni, korang dia akan timbang ni. Satu reset kuning ni untuk luggage dia lah. Dia ada tulis berapa kilo. Satu lagi ni untuk, ini untuk motor lah, putih ni. Jadi motor, top box dan juga kita orang punya kotak. Nanti kita ambil. Baik. Alhamdulillah dah sampai. Lega rasa. Bye bye. Okey, lepas korang bayar tu dia akan bagi ni. Nombor ni. Lepas tu dia akan balut lah. Ni sebab kita buat balut. Balut berapa? Dalam RM3.40 lah. RM3.40 untuk motor. Tapi kotak tak balut pun. Kotak tombok dia tak balut. Dia just balut ni. Motor balut kemas lah. Yang saya tu apa. Baik. Jom kita nak unboxing. Nanti kita sambung balik. Bye bye. Okey, geng, hari ni kita parking dulu dekat Sungai Golok. Rehat sekejap. Penat. Dekat hotel The Garden View. Okey, so boleh rehat sekejap. Esok baru kita proses keluar. Jadi hari ni kita rehat dulu. Tengok bilik dia. Cantik. TV. Okey, tandas pun cantik. Nice. Singki. Rumah tandas. Lepas tu ada di luar macam ni je. Parking kat bawah ada orang jaga. Almari pun ada. Okey lah, nice lah. Yang paling penting, geng, dia ada. Okey, yang penting yang dia ada ni. Cuaca pun nak hujan. So kita rehat hari ni. Destinasi terakhir untuk video kali ni. Terima kasih lah kerana menonton daripada awal sampai habis. Saya pun nak kongsi juga video seterusnya untuk trip nak naik kereta api daripada Bangkok sampai ke Malaysia. Berapa kos, lepas tu macam mana nak naik, and then macam mana korang nak buat kan. Seterusnya kat mana nak parking, saya akan sharekan satu video lah special untuk korang hantar motor datang ke Golok, ataupun daripada Golok ataupun daripada Hanyai nak ke Bangkok dan sebagainya. Nanti kita akan sharekan satu video.
So video pun mungkin habis dekat sini. Yang menonton daripada awal sampai habis, terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada video yang tak dapat saya kongsikan, tak dapat saya ni disebabkan ada faktor cuaca, faktor jalan sibuk dan sebagainya. GoPro tak sempat nak setting. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. And then kita cuba lagi di next video, kita buat yang terbaik. Okey lah, itu pengalaman sebanyak 1,800 kilo. Sebab dia balik tu saya tak pakai, saya tak ride lah. Balik tu saya terus hantar ke train, apa nama tu, Bangju Junction tu, untuk hantar motor ke Malaysia, ke Sungai Kolok. Lepas ni esok saya akan keluar awal. Malam ni kita rehat sini, kita makan-makan, kita nak lobby dan sebagainya. Kalau ada video menarik kita akan kongsikan, kalau tak ada kita habis kat sini lah. Hotel ni terbaik lah, parking pun ada abang tu jaga. Cuma abang tu tak boleh nak cakap Malaysia, dia cakap Thai. So korang boleh gunakan Google Translate untuk sebagai panduan untuk korang parking motor kat bawah. Motor parking insyaAllah selamat. And bilik pun besar. Okey lah, dah penat. Naik train 20 jam, motor 22 jam. So kalau korang rasa macam berbaloi, okey lah, boleh datang. Next trip mungkin kita akan buat start daripada Bangkok terus ke Chiang Mai. Tengok dulu keadaan, kita akan cuba lagi. Bye bye. Jom. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. You and me dancing on the game.